tak balik atas saya. Lalu ke belah sana kan? Pergi lupa. Lalu kot cepat Sungai Limau. Mana tadi aku lalu pun tak siap lagi. Siap. Belah sini siap. Tak siap. Sebab ni pun adik nak ambil tak? Ada. Belum lambat lagi. Lambat sampai. Dah lagi nak kerja tu. Tak boleh nak buat kerja, tak ada lain. Okey, tengok adik ada langsung. Uish, tak ada lain dah. Pun bukan tahu ni. Nanti. Nampak pun. Nanti harap pada mama je. Masa nanti sampai sana kita Anak janganlah duduk sini. Panas tu mama. Mama buka internet. Mama dah buka dah. Tapi tak ada pun sambung dekat Dah, apa. telefon. Ada. Lagi aku tidur kat sebelah ni. Kinara ni yang tutup mata. Uish, okey. Besar je kan. Barulah okey. Ini kecil senang mampir. Jenuh jalan. Dan jalan lompat tak elok. Kurung. Adik kurung. Sikit je sampai sini. Jadi besarkannya. Belah sana besar. Dah dekat. Surau ke masjid? Jalan. Surau. Sampai sebelum sekolah. Soal pegang Hanya dekat situ je, dekat rumah. Kencing situ je. Dekat rumah orang jual nasi apa tu. Lauk-lauk tu je. Kat situ. Kencing tu jalan je. Tak betul. Sandor-sandor bangku. Sempit. Tarik sana sikit. Banyak semua nak bawa. Tak ada internet lah. Adik. Sini tak dapat line. Oh balik. Abang rakam apa? apa? Rakam jalan. Setiap jalanan hidup berbeza. Bagi kampung, bagi tahu. Sebaiknya beri sokongan dan kata-kata semangat buat anda yang belum ada cahaya dan jangan risau. Nikmati perjalanan dan jaga hubungan yang ada. Ingat, semua tidak kira situasi. Kesalahan ini selalu suka dan beri hati. Iyalah. Bukan cuma kampung.